Okey, hari ini Cikgu Suria akan mengajar tentang soalan mudah untuk disalah anggap. Jadi ini adalah konsep asas. Ramai pelajar di peringkat ini terutamanya pelajar yang lebih mudah-mudah melakukan kesilapan. Jadi, bagaimana pula dengan soalan klasik yang mudah disalah anggap ini? Izinkan saya berkongsi sesuatu yang lain dengan anda. Hei, mari kita lihat. 500 adalah 4 kali lebih besar daripada berapa banyak. Jadi, jelas bahawa 500 adalah lebih besar daripada ini. Berapa lebih besar? Ia 4 kali lebih besar. Apakah maksud 4 kali lebih besar? Maksudnya 4 kali lebih, 4 kali ganda. Bukannya 500 lebih daripada ini. Yang ini 4 kali ganda nilai asalnya. Tidak, ia 4 kali lebih besar. Dalam erti kata lain, menggunakan kaedah membentuk dan menggabungkan ini, apabila kita melihat gandaan, ia boleh diterima secara amnya. Kita boleh lukis gambar untuk selesaikan soalan ini. Atau kata lain, gunakan gambar rajah. Jadi ia akan jadi sangat jelas dan mudah. Sila lihat, kita akan tahu 500 itu lebih besar daripada yang dalam kurungan ini. Jadi yang dalam kurungan ini, kita anggap sebagai satu kali ganda. Mari kita ambil sebagai satu masa, menggunakannya sebagai nombor standard. Jadi, secara relatifnya, 500 adalah 4 kali ganda. Ini bermakna ia 4 kali ganda lebih daripada 4 kali ganda, iaitu 5 kali ganda kos satu pendaftaran. Okey, sekarang lihat di sini. Dan anda boleh melihat dengan jelas bahawa ini adalah jumlah tambahan. Adakah ini 4 kali ganda? Ini datang 4. Jadi apakah bahagian ini? Ini bermakna 4 kali lebih besar. Jadi nampaknya sangat berhati-hati di sini. Jadi apakah prinsip asas di sini? Sebenarnya lukisan rajah menjadikannya lebih intuitif. Jadi kita boleh mengiranya dengan mudah di sini. Baiklah, barulah kita tahu. Bagaimana dengan 500? Nah, berapa harga satu segitiga? Satu segitiga adalah kerana 500 sama dengan 5 segitiga, jadi satu segitiga mewakili 500 dibahagikan dengan 500. Bahagi dengan 5, itu sekitar 100. Jadi, kami hanya menunggu anda membuat rancangan. Kami akan tahu yuran pendaftaran bersamaan 100. Jadi, kami akan menulis 100 pada borang pendaftaran. Adakah anda mempelajarinya? Jika sudah, sila like dan follow cikgu. Saya harap selepas anda belajar, anda boleh kongsikan kepada lebih ramai supaya semua dapat belajar bersama. Pengajaran cikgu di sini percuma, tidak dikenakan bayaran. Jadi kongsikan dan ajak semua belajar bersama. Jika ada peluang, Cikgu Suria akan buat siaran langsung. Semuanya diajar secara percuma. Anda tak perlu keluarkan satu sen pun. Selepas ibu bapa belajar, boleh terus bimbing anak-anak. Terima kasih adik-adik.